Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Ruang tamu kita. Terima kasih kerana sudi lagi bersama dengan kami melalui Radio Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini dalam segmen Ruang Tamu kita, kita akan membawakan sesuatu yang istimewa yang telah kami usahakan kerana persembahan ini telah berlangsung pada 25 hari bulan Ogos 2015 di Dataran Aswara, sebuah pusat pengajian tinggi di Kuala Lumpur, dan kami persembahan yang berlangsung merupakan persembahan percuma oleh seorang tokoh wayang kulit yang telah pun mendapat anugerah Tokoh Orang Hidup 2012, dan beliau juga dikategorikan sebagai warisan kebangsaan orang hidup. Anugerah ini telah diberikan kepada beliau oleh Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan sebagai pengiktirafan oleh kerajaan kepada bakat serta sumbangan beliau terhadap seni tradisi. Beliau yang saya maksudkan ini adalah Tok Dalang Cina yang bernama Eo Hock Seng, ataupun gelarannya adalah Pak Chu. Pada persembahan yang dilakukan adalah persembahan wayang kulit ataupun dinamakan angin wayang. Angin wayang ini dipersembahkan oleh Pusat Seni Pentas Tradisional ataupun Putra Aswara yang mempersembahkan Gema Seni Tradisional, sebuah program yang membawakan pelbagai persembahan ataupun pelbagai seni pentas tradisional seperti makyong, wayang kulit, bangsawan, muzik, lagu dan tarian tradisional yang tidak boleh dipelajari sambil lewa. Sebaliknya, perlu berguru dengan tokoh yang dikenal pasti ketokohannya dalam sesuatu kesenian tradisi. Dan saya ingin berkongsi sedikit dengan para pendengar apa itu wayang kulit. Wayang kulit adalah satu bentuk teater tradisional yang boleh dijumpai di ASEAN Tenggara menggunakan prinsip cahaya dan bayang-bayang, di mana patung berukir yang diperbuat daripada kulit lembu dipancarkan kepada kelir. Patung wayang kulit Kelantan terdiri daripada pelbagai watak yang berdasarkan kepada cerita epik hikayat Ramayana dan dipersembahkan di dalam dialek Melayu Kelantan oleh seorang Tok Dalang. Selain menghidupkan patung secara gerak dan tutur kata, Tok Dalang akan mengetuai ritual persembahan, cerita serta muzik wayang kulit yang terdiri daripada alat muzik pergendangan seperti gendang ibu dan anak, gedombak dan alat tiupan seperti serunai. Dan trivia sedikit mengenai Pak Chu, iaitu Tok Dalang Cina yang nama penuhnya adalah Eo Hock Seng ini. Pada usia 9 tahun, beliau telah mula mempelajari cara mengukir patung wayang kulit dari daun medang, dan beliau sendiri telah mengukir sebanyak 47 watak patung wayang kulit miliknya. Beliau juga mahir membuat peralatan muzik wayang kulit seperti gedombak dan canang. Beliau telah berguru dengan tokoh wayang kulit terkenal iaitu Pak Cik Asin yang berasal dari Ketereh, Kelantan. Dan beliau telah mewujudkan satu kumpulan seri campuran yang ditubuhkan beliau sendiri, dan nama sedemikian rupa adalah kerana kumpulan ini terdiri daripada kesemua kaum, kesemua bangsa yang ada di Malaysia, iaitu Cina, Melayu dan Siam. Dan kita ingin memperdengarkan kepada para pendengar apa yang telah kami tonton pada 25 hari bulan Ogos 2015, dan persembahan wayang kulit ini sangat menarik kerana Tok Dalangnya adalah berbangsa Cina. Itu yang menariknya. Dan persembahan wayang kulit ini, tajuk cerita yang disampaikan adalah Anak Kera Belira Sakti. Kera Belira Sakti ini melibatkan anak sirama yang bongsu. Dia anak sirama yang tua, Hanuman Keputih. Yang kedua Ladin Nak Juna, yang ketiga Ladin Nak Plemet. Melibatkan adik teman hilang. Sirama
perintahkan pengaduan-pengaduan dia suruh cari tuan kecil ada nak pelemen. Dalam perjalanan itu dia berjumpa lah dengan si anak raja yang raja Tata Tiajani Bendera Kuning tu. Dia perintah pada hulu bangla dia suruh cari orang dapat membunuh bapa Gergasi Agung. Sebab bapa Gergasi Agung ni nak mari ambil anak perempuan dia dan pergi pakai maling. Maka dia jumpa dengan Lak Juna tu dalam perjalanan nak cari adik dia tu. Raja Juna pun dia sanggup nak bunuh bapa Gergasi Agung tu. Kemudian dia berlawan tu, dia bunuh mati. Kemudian dia bunuh mati. Dia bawa balik ke dalam negeri tu. Kemudian ayah dia tak berkenan. Sebabnya Raja Tata Tiajani Bendera Kuning ni musuh dia dari dulu lagi. Maka dia tak ada tahu, dia marah ke anak dia. Dia marah ke anak dia lah. Marah ke anak dia pukul anak dia. Mana dia hamba anak dia lah. Tahu duduk dengan dia tak mengaku itu ini. Dia anak main keputihnya yang anak kakak tua tu. Dia pun nasihat pun adik dia tak dengar juga. Maka dia jadi belagahan dua tu. Dia pukul juga adik dia yang Raja Arjuna tu. Dia pukul pun dia tidak penat lah. Dia pun rasa dia nasihat lah. Dia pergi dari negeri Ratu itu Raja Tata Tiajani Bendera Kuning. Dia bunuh ratu tu. Dia ingat ratu tu nak tipu harta ayah dia. Nak kahwin tu. Dia bunuh. Tapi dia jalan, sambil jalan nak balik tu jumpalah dengan orang tua Pok Dogo, pengasuh tua tu. Pengasuh tua tu beritahu dia bahawasanya ada nak pelemen ni ada di tangan ke beliau sakti. Lalu dia masuk ke dia lawan dia dan dibunuhlah ke beliau sakti. Itulah ringkasan cerita dia. Masa terkesah lagi bagi pihak Selimah Raja Sekabau keluar Mesra Agung di Balangsa isi buat beratur telinga kau masing-masing senilah semula kanyu tujuh stano limo seni angin deradu telinga ompong.
Timur lagi akan nak rayak kakak mak saudara tua mak maning kerja jua kasut tua pok dogo bukan tua sebagai tua panakli nampak tengok hati tajam telinga. Anak keluar lagi mencari sebab-sebab di atas tempat tu bagi belakang woyo sama keluar ini satu. Tak boleh adik kalau mau adu kita bagi kasut tua pok dogo kulai bidun sinar. Kenapa?
Oh, ni pengasuh di antara kelima masuk ngada amor ke sini. Urus masuk ngada dia. Yolo dah. Yolo kamu dia pengasuh saya. Yolo raja ni dia. Pengasuh saya tak kenal lagi aku. Berada tukar dia pada saya tua juga mata buruk situ. Atau kecil kau kenal. Pengasuh orang tua pada mari juga batik semua ke bawah dolin duit. Pengasuh kemar ke sini dulu batik semua ke bawah dolin duit. Tak nampak kelip pengasuh yo ada. Hang ada lindung duit sudah. Musuh jatuh mari 20 yo. Hang ada pun sudah deh, pun tak nak usah uji. Mana tak nampak kelip pengasuh habis sama sawah di kampung naik ke pengasuh, apa nak beritahu pada diri kamu pengasuh hati apa musim berapa hari berapa malam itu kamu tidak pakai untuk minum tubuh sakit tidak segar diri kes dia tu nak kata kes sesuatu dia lebih banyak tu nak kata bini tak ada tu nak tak ada solat ni pengasuh saya sorry siap jawab hari ini pengasuh buat kita kepada kamu ni antara lima ni pengasuh ganjoklah anak lama kecil dan dia suruh pergi cari adik dia hilang kecil dan dia premen tu mana kau kamu tak dapat tahu untuk cakap tanya kabar rakyat tak ada orang boleh cerita tak ada orang boleh royak bagi tu bila hilang 2 minggu lepas pas nak cari mana 2 minggu lepas aku jatuh sungai aku jadi bahaya di boyok tu kecil oleh kemudian rajo buat anu rajo buat payun aku dah bersalah kecil sini mana pelan di sebelah jago benar tu agak-agaknya pengasuh Said di kuana wana-wana paling cerita tu kalau kita tengok kat ni tu boleh royak boleh cerita tak tahu kalau tak tahu baju anak lawa kecil kali lagi pergi mencari adik dia kecil kalau belak lebih hari ni kalau siapa dia cari tok jumpa klik macam mana tu hukumnya bulu kalau tak dapat mencari kecil adalah lebih anak doa kau pun jatuh hukumnya bulu bunuh tak naknya 39 pi aku tidak tahu 39 pi ke 39 A tapi orang klik bagi tak bawa klik kecil adalah punya itulah apa jatuh hukumnya bulu bunuh mati ada bunuh mati. Kalau bunuh sepatu mati sepatu saja. Apa tak boleh sampai. Lagi dah kata orang curi tak sekolah. Lebih pada bintek tu. Okey cik raja dia tu mani noh, dia nak gitu pada kau. Ayo tu. Apa pasal pak kau sini dulu. Agak-agak
royak, sebab tahu kalau royak, sebab tahu kita tak tahu. Dia tahu dengan tak tahu ni banyak beza tu. Cuba kata tahu. Oh, belum depan tutup, tak tahu. Lain tu. Oh, lain pada tak royak, nak katok jalan mana, tak tahu. Tak boleh royak, tak boleh. Tak tahu. Ada buat banyak dia tahu. Tak tahu sungguh. Tak tahu. Ambil gila. Okey, tua pada kau, hai biar aku tanya khabar kau. Pengesu, apa sama? Hari ni aku kecik tak patah, aku nak beli. Kecik patah boleh. Yes. Pengesu, apa sama? Sawadikap, good night. Kapan dia memang royak? Terima kasih, selamat malam. Apa sama? Tahu ke tak tahu? Duduk duana, duduk di rumah. Duana duduk di rumah, macam saya tak jumpa, takut tak nampak. Ada tisu. Namun dia ada tisu, nampak ke dia nampak? Ada tisu. Berapa dia duduk di tisu, air minum. Apa tak ada air minum? Susah bicara sungguh. Pengasuh ni kan kita perintah sekitar, gajah sekamu. Semua panggil anak dia kecil kali lagi. Pengasuh 3 orang tidak dilekatkan dalam cerita lagi. Banyak pada kecil kali lagi nak pakai LB kuat. Kecil kali lagi nak berjalan lah. Betul lah. Kami guna cari lagi adik dia kecil kali lagi jalan banyak lagi kan lagi. Semasa dia duduk jalan dia kecil, dia nak guna penjara Allah. Pakai pergi aku nak tanya kabaran adik dia kecil, dia nak playmate mana hilang, tak ada orang boleh cerita, tak ada boleh orang. Gelak di padang, dia tidur di padang, gelak di sungai, dia tidur di sungai selagi tak dapat adik dia sore klik ke dalam istana ayah dia jatuh ke bebundung. Terkesok berkata kecil, jadilah. Timbul lagi akan nak royak gajah patut, dia jadi penjara kuning. Hati rusik duduk sekabung. Isi puak berkata kau nak keluar lagi. Musalah di bala besar. Lopak naik jatah gajah putih. Kadita di bawah. Payung kuning ke bembok. Kemang melati. Kemang ajri. Kemang ajri. Perbuatan Jawa berarti. Aku mesti tidak
alai balik. Kata dia tak ada anak nak ke anak. Sebelum kan boleh anak tumbuh. Apa duduk niat ke tu, niat ke ni nak boleh. Anak perempuan seorang. Sehabis-habis ikhtiar, kamu niat kata kalau boleh anak perempuan, kamu nak seluk pada bapak gergasi agung. Lepas tu, sekarang ni kamu mendapatkan anak perempuan. Ibunya sudah pun meninggal, anak meningkat 16 tahun hidup. Ini kabarnya esok di atas musuh bapak gergasi agung nak mari ambil. Tidak tahu ambil buat isteri ataupun dia nak ambil makan ke diri dia. Apa boleh beku tidak? Tidak saja boleh beku. Mati boleh tu dengar. Kalau hak baik, kita terima jalan baik. Kalau hak jahat, kita tolak ke jalan jahat. Ini saja. Tak ada ikhtiar, tak ada daya pun kita nak lawan bapak terkasih aku usul. Kata setara kita manusia. Gajah, badak, harimau, peruan, dia sayang makan. Hidup-hidup. Lepas tu, hari ni aku tinggal kamu ni antara tu. Tubik badan masuk badak, masuk kapal, naik bukit, turun gunung. Mencari sesiapa yang boleh membunuh bapak terkasih aku. Aku nak tabah jadi kerajaan gajah muda. Nak letak dia menjadi raja dari negeri harta benda. Aku talak 10 negara pada dia. Kalau orang tanya anak dari negeri kita nama berapa dia? Nama dia Tuan Tri Pakar Balik. Tak apalah dari negeri. Kita mereka terima dia tak patut cemalah pati. Dipersila oleh barat. Buat pati bisa kereta, buat pati bisa kereta. Putusan pada raja kata dia cari berdeka. Akak tangan pada raja muda. Tinggal akak jalan pulang nak cari satu ni. Bunuh bapak terkesi agak sikit dalam banyak yang berlari. Dia bui
pasir bulan tu. Itu lagu mana-mana sekalipun, jadi dia bersanggup, amat sanggup. Kalau sanggup, klik banyak kaya tu, ada dia, boleh sanggup punya, amat sanggup. Mari segala kita klik, ada dia, klik. Siap dia, Rio. Siap dia. Siap benar. Amat sanggup dia. Kamu sanggup mungkin, ya. Amat tak kaya Rio dulu, amat tak hijau. Gergasi ni aku besar mana? Gergasi ni aku besar mana? Gergasi ke saya kalau aku ada besar bulu biu. Besar bulu biu apa dia? Lebih kurang. Kayak itu kan? Ini lagunya. Ada gila tu. Gergasi dia tak tahu gergasi nak begini. Okey besar. Lu besar tahun besar dia lagi. Oh itu dia saya cuma ada banyak. Saya benar-benar dia beritahu kepada raja bahawasanya dia sangat nak bunuh bapa gergasi aku. Raja tak apa nak harap kecil ada lagi. Kerana saya ini kecil tahu dia. Tu kecil raja tu kecil sendiri. Awak pakai nak kasut. Aku boleh jaga. Tengok jalan pak persi pengen tiga. Saya mana besarnya gergasi. Setengah bijuknya bapa gergasi sekesok di situ baru tidak timbul akan nak bayar bapa gergasi. Cukup masa kenaklah hari bilangnya diri dia nak ambillah tuan puteri pakai balik anak raja kata dia jadi pada dia menyekok keluar lagi dari dua bukit batu sehingga balik suara macam pelakar puluk kepik galan puluk tepi hayu lapar Hari ini Bapak Gergasi Agung Bubaran aku nama
Sebab dia sudah bernedoh dengan aku 3 hari minggu depan tu menikah kau. Tebal pun dia cahaya biru pada tepi. Pakai mandi silap kayu ke sebelah aku. Aku sendiri tuan kamu mati. Aku bunuh. Tua kecil wadilah dunia. Aku kecil wadilah. Tubuh sebesar kelingking. Ke jalan mana nak lobek tubuh pada aku tersilap kayu ke sebelah aku. Hari ni aku telan ke hidup-hidup. Aku mamukkan bola-bola. Jadi tak makan nasi tahu kedah. Kecil burung besar pun burung. Jika ada burung bersama burung bukanlah sayap kamu bapa gergasi aku terbang itu langit biru sekalipun aku sanggup sama sekali hidup bersama-sama. Jadi maka juga nak lawak aku lagi. Itu terpulai kata diri tubuh badan. Tubuh badan lemah, aku mati diri kamu lemah, kamu mati. Hari ini siap sedia ahli yang mati. Kalau mak baik kita ujilah di bangku jap-jap. Kalau mata dua jap-jap ada masih ada. Masih berkemakan pakaian betul akan dah. Ini dia babuk gergasi aku. Jahat budi maling celaka upak jelak jadi pakau dilu sepak kiri melokkan kanan sepak kanan mengelakkan dia. Sepak bawah lopak naik sepak atas jauh bawah tidak cari kulit keluar ke daging keluar musolat tidak kuku di badan. Hari ini kemudian kita dua babuk gergasi aku sama putih baik bakal bangsawan kita bersebelum bakal berhamil baru pandai terus skema belajar. Ini dia hidayahkan kepada hai anak panah gadewa anak panah sadar. Kemarin kamu ialah darah manusia. Aku tak besok lagi asal dengan batu, tak besok lagi sangi dengan batu, tak besok lagi samuk dengan asal, tak besok lagi tubuh badan kamu aku basuh. Hari ini aku nak samuk dengan daging, aku nak sangi dengan tulang, aku nak basuh dengan darah manusia. Ada
mati ku tahu hidup mati. Ni bapak kasih aku bunuh mati dah. Gajah kata kalau bunuh bapak kasih mati pagi dia nak nikah pagi kanan dia. Mati petang nikah petang. Pak. Pak aku dah mati ni. Aku nak tengok molek dia ada tak apa tak apa harga. Mati sungguh mak. Tapi dia mati ni mak. Bukan kena kapokmu mak. Apa kenapa? Payah tidur terika kuat-kuat kapok sebar dah. Mati dah. Dah kan tidak mati sampai kampung. Sampai apa dia? Tengok anak pada gajah lengkap. Putih pun tengok ni. Mana? Oh, dah tipu dah. Oh, tak boleh nak sekang. Alah, molek-molek dia. Oh, dah bunuh mati dia nak sanggup. Sama ni tak ada bakat sungguh. Kau nak dia tak ada anggur dia okey. Kalau bahasa ayat bismillah pakai laki. Bila bapak terkasih aku mati di medan. Tuan cik ada lagi nak jalan lagi nak tengok klik. Ayo kena jaga dengan ulama di mana comel kau duduk. Tua kau muda dikatakan tuan cik pakai mandi anak ajak kata dia jadi berjalan pulang dengan sampai di Instagram cara menuju ke istana Balakadeng tuan cik pakai mandi. Ini siapa dia di antara gambar-gambar untuk besok kulit, untuk besok apa? Masuk pagi cuma enggak ada kamu di malam apa nama Kediri? Banyak Said orang tanya. Amo dia dipanggil Said. Balik belakang Said, tu cik gadilah juna. Balik belakang cik gadilah juna, mak dia kepala bodi. Orang malah lagi dua ada mati. Ramanya mari
Jadi kok bini lagi kodok, bini ada duk kampung, duk Kelantan, di sini tak ada bini. Jadi nak bini, no. Kalau nak boleh hari ni ada kejadian dah demo, orang tak besok lagi anak dara lagi. Hari ni nak terlalu. Cuba panggil jubik bang. Cuba panggil jubik. Tengok. Jadi janjinya kalau jubik pagi, tak kira berkira lagi. Asal bertino, tengok lagi panggil. Mau ini. Jubik pagi mau ini, banyak-banyak mau ini. Mau ini, jubik pagi banyak-banyak. Tak betul lagi. Mau ini kata lama nak laki lama dulu cari tok laki. Ada hari ni mari dah. Juganya. Ada balik belakang. Boleh kau nak kecek kau tak? Boleh. Awal orang dah masuk dari sana tak? Kira lah dengan dia. Itulah tok laki. Weh, jadi apa pandang kecek? Tengok nak makan apa? What is your name? My name is Ruhaya Anababa. My name is Ruhaya Anababa. Duk mana? Aku duk Kalipo. Kalipo Pak Ambo tu. Duk balik pada stesen ke Batu Bel. Oh, jangan di stesen ke Batu Bel. Kan gitu. Stesen Pak. Oma ni nak masuk dah 100. Oma 100 tahun. 100 tahun. Tak ke? Kamu ni anak dah lagi. Kita besok laki-laki. Lala, saya orang pada bini tu. Pasal kita agak. Mana video saya kamu? Pasal kamu cari lagi. Antara kecil tadi lagi. Membawa lagi kan cepat kembali kita bawa lah dari istana Balakati hadapi ayah dia semua kerjasama. Ada yang biarkan dia mau beli apa fikir. Jangan kasut aku tiba-tiba jumpa lah dengan satu perempuan selek umur semamanya sederhana menjadi hidup dengan dia nak klik menikah pada payah. Adik kamu kecil kali lah lemeh kamu tak cari, tak ada ayu. Anak siapa dia? Kamu nak klik? Ayah no dia nama raja kata dia jadi pendengar kuning orang duduk sepian laut dari negeri lekage nago cik mana apa yang aku suruh kamu dia yang kamu buat. Kalau membuat hak ayah kena, ayah tak marah. Kalau buat hak ayah tak kena, ayah marah. Oh, jadi ayah tak kena pada tepi ni nama dia tepi Paku Mali. Aku tak tanya nama kamu.
Bunyi karangan ayah, no dia raja patut dia jadi bendera kuning musuh ayah duduk lagi no ayat duduk bono kamu tertulis tidak ubah pagi apa mana hari berkati minggu kaki bulan akan katikan. Dialah tukang asuh, dialah jadikan batu kecil, dialah orang itu jadikan batu pahala ayah duduk balok dengan rasa sama gajah mana sekarang ni dia hidup lagi. Ayah balok di kampung dia, anak tak balok dengan anak. Kalau ayah balok di kampung dia, ayah balok dan kampung dia, tapi anak dia sama anaknya anak nikah kahwin dengan dia, nikah ayah banyak-banyak, kita ayah tidak besar. Sekarang dia hati panas, mabuk tidak alat kepala, tak kenali, tunjuk apa itu jadi. Dia balok dengan ayah patut dia jadi dia pun dimabuk kanan tapi apa yang sungguh, apa yang akak tak kaki sepak lagi, bukan kecil kan dia lagi nak hamak halal dengan betul-betul.
Ini kalau tidak silap simak gajah nomor keputih anak mak gajah siamuk benar kali aku tak simak gajah nomor keputih anak siamuk. Mari hari ini nampak nak marah, nampak nak murid. Muka putih jadikan merah. Sekali merah, sekali pucat, apa ke salah, apa ke dosa, kebaya di mana ke kesilapan. Hari ini aku mari gajah kata dia jadi pendekar. Ibaratnya kata dia orang muka lama pagi dia masih ada. Kalau bergoreng dia dagu. Kalau bertapa dia luka. Hari ini aku nak bagi royak mu dulu duk berebut warna aku ngaya no aku ke Kristi dia. Tak boleh warna aku ke Kristi dia boleh anak tino nak menikah pulak dengan adik aku. Nak lagi kalau tak benda ayah no aku. Pasal muka tak malu. Pasal muka tak reti. Ni boleh cekak tak muka. Ni. Jom semak gajah ni. Sejak aku memaku dari negeri menjadikan gajah tak ada lagi musuh. Berani nak jetik, berani nak cekak. Mau berani semak gajah ni. Kalau aku tak mari jatuh. Jadi mari hari ni, mari lagi ni malah tengok tu muka kamu. Malah dengar tu nama kamu. Aku mari hari ni nak lipat tu suruh mati banyak. Malah tu siapa? Tu sampai gajah kata dia cari dia. Gajah kata dia cari penjaga putih orang bikin pun okey dia tak kata senyap dia tidak. Tapi pergi cuba ada tangan kanan pakai tunjuk masa bergenjuk masapak tunjuk jari dekat pakai sepak untuk simak gajah ni. Peristiwa berlaku pada lalu. Sojok mati kat ini binatang. Aku kelih jauh-jauh itu kalau tidak silap masuk dua pok daga. Jalan ni aju lakuk aju pelima je jaga. Oh, pasal dua pok daga batik. Mari duana, mari jauh lagi. Nak pergi mana ajak nak kelih. Kita jadi batik jalan tadi dengan sebagai diri sebagai nyangu tadi. Berapa kali lakuk laut, berapa kali pergi sungai, berapa kali lakuk pandan, berapa kali masuk hutan. Jadinya batik jumpa laku benda kita duk cari. Aku ayat molek pasal tua pada kamu tak apa sebab kamu ni leluh tak habis lagi. Batik duk jalan tadi, batik dengar video cerita, batik dengar video tuai kecil adalah nak demel ni pati kasaunya duduk dari alas sunyi belum gaya mudah-mudah alas sunyi belum gaya. Siapa dia curi, siapa dia ambil? Ada pergi ni tidak lain kan tidak bukan seekor anak keruk beligo satu. Anak keruk beligo satu itu tak ada manusia lagi yang boleh lawan dengan dia. Letak saja depan dia soyok hidup itu. Batik no yang lah tu lah. Pada tulis beku, kasih pakai cukup, kasih ada orang juga nak lawan, pergi lah. Ku lawan tu beligo satu. Sebab batik nak kelipik tahu pada ayat do tulis beku. Bahawa sebenarnya kerja adalah playman. Ada duduk tangan duduk beligo satu. Kasih tak ayat dia yang kasih pada dia ini kasih. Kasih pergi dalam kamu. Apa kasih tahu akak kasih pakai jembe dengan kamu. Okey. Kalau kasih tak pakai cukup kamu kasih tua, kasih sapu, kasih tua jembe, kasih tua tumpu, kasih tua kita. Boleh. Kalau lagi ni pati kasih cukup untuk sokong sebab pati ni lama dok untuk lawan okey. Lama dok pati nunduk bawa kolok kagak saja untuk gaji lagi. Mari kasih lagi sana. Sebab gaji ni tengok pakai kamu tua apa lagi. Macam apa lagi hadapan dua beliau saat ini. Thank you.
Ini kamu dia nama kendiri tuan hamba. Apa kelanya? Ini siapa David Bakar dia? Aku nama Simah Gajah David Putih. Anak mak Gajah Siamu mengaku dari dalam negeri Selahan tanah Jawa. Aku tak anak teruk oleh bangsa. Kalau begitu mari hari ini Simah Gajah David Putih. Tujuan apa? Kalau baik aku terima. Kalau jahat aku tidak benar termasuk sama sekali. Aku dengar kata kamulah dia curi ambil. Kamulah jadi ikan. Kamulah dia duk tamak adik aku kecil dan dia lah lemen benar. Aku nak cukupkan anak kerajaan. Aku nak cukupkan anak raja. Sekarang ni kuis 40. Nak sore lagi 40 orang. Aku nak sembelih pakai daging. Terjaya aku nak semok di tiap bala. Tulan aku nak hewan. Aku mari hari ni tujuan anak dua Bigo Sakti. Aku tak saya dengar dia benar orang kata. Kalau mau sayang nyawa sudah boleh adik aku. Tak sayang nyawa hari ni. Aku nak sayang pak berjuang 3. Tak tahu aku sayang muka belum sayang. Kalau mah baik tak uji di batunya. Jap-jap. Anak mereka putih. Orang mereka pun nak kena palas. Maka 2 dengan 2 Bigo Sakti. Ada pun kemakan pakai buka bau. Ada 2 dengan dia. Orang nak bini dia ku dia tak tahu lagi tinggi kau gendut. Itulah mati pula. Jadi waktu adik aku kecil kan dia nak tak cuba pelik kecil kan dia nak lemek pelik. Kalau ayah bagus patik ubah. Kalau ayah mungkin patik nama. Lagu tu tak apa betul apa dah kau. Mula wen kat anak 2 Bigo Sakti, aku nak curi adik aku kecil kan dia nak lemek. Setengah mana ke 2 Bigo Sakti. Golok di banyak lagi dia tak kira. Kena terang kalau lu tujuh kalau tak lu patut. Oh itu apa nak kau makan pakai. Macam lagi kalau 2 Bigo Sakti dia.
Selamatlah jiwa penuh kaki ada penuh nikah kahwin kan kaki aku malik ada mereka butik milik kau tua pok dogo. Selamat jiwa penuh negeri jadi amin sentosa berkibas kifati tanda keadilan tamatlah sudah anak teruk nego. Sekiranya silap salah awas susun jadi 10 jadi mungkin kaki sampai ke kelamatan. Sebabnya tak ada ayat untuk dalam sebagian bapa perkataan jadi banyak dikasih video tak ada terkelecok terkasar bahasa tersinggung perasaan. Awas susun jadi 10 kita maaf kata kakak banyak-banyak kalau banyak kamu kita jumpa pulang semula. Sekian terima kasih dan selamat malam dan Thank you.